Okey geng, selamat pagi dan selamat datang ke channel Kong Vlog. Okey, untuk trip kali ni aku nak ke Phuket 5 week. Dekat Phuket, trip yang jarang-jarang berlaku lah. Sebab sebelum ni kalau hampa duk layan video aku tu, hampa akan tengok aku ke Taman Negara untuk ambil stamp, layan air terjun, viewpoint hampa semua macam tu. Tapi untuk trip kali ni agak berlainan sikit. Aku akan ke satu event yang agak besar juga dekat Phuket. Nanti dekat trip ni kita akan singgah di booth Petronas. Kita akan tengok lah ada apa di booth Petronas nanti. Dan trip hari ni aku akan masuk ikut sempadan Padang Besar. Ni pukul 7 dah. Harap-harap tak jam lah dekat sempadan nanti. Okey, jom kita gerak. Oi, thank you. Okey geng, dah sampai di sempadan Padang Besar. So nak settle dokumen tu. Okey geng, duduk belah Thailand dah. Yeay. Jom kita bertukar duit dulu. Okey geng, jom kita gerak ke Phuket. Okey geng, sampai kedai makan. Singgah makan lu, breakfast lu. Yo. Okey ครับ Bang nak roti 2 biji ya? Roti kosong. Dua. Dua. Kosong 2. Okey, duduk lo, makan lu geng. Bang, kira ada kawan ni. Ha? Ada kawan. Ada kawan lagi? Tadi dia dah bayar. Ni, mai. Oh, sana. Oh. Okey. Mana duduk nah? Duduk ni. Dekat hotel. Dahlia. Padang Besar mana? Ni berkali ya? Bang. Ya. Okay, jom gerak geng. Tank pertama, 100 baht. Jom kita sambung perjalanan. Yo geng, ramai rider kita masuk hari ni. Rider Malaysia masuk hari ni ramai weh. Dan hati-hati lah di jalan raya. Sebab trailer banyak ni geng. Pick up pun banyak, kereta banyak. So hampa ride tu hati-hati lah. Sama juga dengan aku. Aku pun kena hati-hati juga. Trailer banyak ni belakang aku ni. Hampa nampak trailer. Bahaya. Okey, apa-apa pun selamat noh. Pukul 9.30 aku dah masuk wilayah Patalung. Ada lagi 383 km sampai di Phuket. Kita tengok pukul berapa aku akan sampai di Phuket nanti. Dari pukul 11 pagi. Tak keluar dari Patalung lagi geng. Tapi menghalau ke Trang dah. Pukul 12 suku dah masuk wilayah Trang. Ada berita yang tak berapa nak baik geng. Pokok hujan tu tunggu kita pula dah tu kat depan tu. Basah pula perasaan. Okey geng, hujan turun. Basah pula geng. Bagus. Okey geng, roti teduh tak? Ni dekat kedai minuman ni. Tak boleh, tak lepi hujan lebat. So, monti tak? Teduh tak? Teduh hujan tak?
Habis basah. Jom, hujan berhenti dah. Kita sambung jalanan. Basah sedia. Pukul 1.45 dah masuk Krabi. Hujan pula dah geng. Low phone แป๊บนึงนะครับ ขอบคุณครับ Hujan lagi. Okey geng, jom kita gerak. Hai, basah setiap trip ni. Mampus. Ada lagi 121 km akan sampai di Phuket. Woi, basah. Pukul 4.30 aku dah masuk wilayah Pangak. Okey geng, lah ni aku duduk atas jambatan Sarasin mengalah ke Phuket lah. Lah ni pukul 5.45. Yeay, masuk Phuket dah. Woo! Tapi belah kanan aku tu, kelam pula dah tu. Basah pula pasan. Oh dia geng, ramai. Banyak kereta ni masuk Phuket. Okey geng, jom sambung perjalanan. Ada lagi dalam 29 km lagi. Oh lama hujan. Tu dia duk mel. Oh kacau. Tak. Oh hujan. Oh. Ada. Oh. Hujan. Ada. Oh. Dan hujan turun. Baru keluar dari stesen minyak. Oh lebat ke. Dan ni dia ada kat Tesco. Hai, kali ketiga dah ni geng. Monty. Takkan nak bagi aku basah sampai hotel kot. Tunggu hujan monty tak. Tadi kita sambung. Ada sikit 20 berapa kilometer lagi sampai hotel. Okey geng, jom. Hujan monty dah. Kita sambung. 29 km lagi sampai hotel. Harap-harap sampai terus ya, tak hujan lah. Mau kalau duk hujan lagi jam. Aduh, basah direct. Tak boleh kau bagi aku sampai hotel dengan keadaan yang kering kan. Oh jenuh. Mau kalau hujan macam ni. Okey jom. Dah gerak 29 km tapi Google Map tunjuk 57 minit. Confirm ni jam teruk ni. Okey geng, lagi 450 meter aku akan sampai di hotel lah. Hotel ni duduk dekat dengan Patong, pantai Patong. Waktu malam memang kat sini memang meriah. 200 meter lagi. Oh dia duduk depan Hard Rock kan ni. Oh terlepas. Warikap. Parking sini ya? Boleh ya? Jam teruk. Okey geng, sampai. Jom tong ni dah maiครับ Okeyครับผม Okey. Oh jam. Gila ramai. Jam tunggu. 30 kilo nak sampai ke hotel ni. Hotel kita dah betul. Depan Hard Rock Cafe. Depan Hard Rock Cafe. Ni, depan ni. Bauman Buri. Bauman Buri Hotel. Gila geng. Padu. Tak nak sampai.
ambil masa dari rumah aku sampai sini kan. Ambil masa 13 jam baru nak sampai. Dengan hujan, dengan berhenti, dengan makan apa semua, campur pi campur mai 13 jam baru sampai sini. Padu 7 pagi 8 malam Malaysia, 6 pagi 7 malam Thai. Ni dia abang Wan kita pakai zone test. Parking tepi dia lah noh. Okay geng, jom kita cari bilik dulu. 2202. Mana awak tahu? 2205. Bang Wah 2204. Bilik hotel tak duduk kan? Tak mana 2202. Dah tunggu noh. Bilik besar. Mak ai bilik tidur seorang-seorang pula. Oh ni, duduk ujung ni. Datang dah. Oh, besarnya bilik. Okay geng, ni dia bilik untuk aku malam ni. Okey. Tu dia boleh tidur 3 orang. Boleh tidur 3 orang geng. Bilik. Nah ni. Okey. Dia ada 3 katil lah. Kuat bunyi. Tidur dia ada 3 katil ni. Ni satu ni 2. Itu aircon. Ha ni bilik ayam. Alright. Dan tempat parking motor, lobby pun duduk bawah tu. Okay. So, selamat sampai geng dekat bilik sini, dekat Phuket Patong. Dan perjalanan aku dari rumah aku sampai ke sini ambil masa lebih kurang dalam 13 jam. Dan hak telan minyak untuk mai saja ni 400 baht. Dari Perlis sampai ke Phuket 400 baht. Dan esok aku bawa hampa tengok suasana dekat event Phuket Bike Week. Malam ni tak ada apa dah. So kita jumpa esok. Good night. Bye bye. Selamat petang. Okey, ni petang baru nak bangun. Kalau ni pukul 6. 6 suku. Okey, duk ada depan hotel lah ni. Ni geng Hali semua ni. Motor hak duk ujung kecil alui duk belakang. Sekejap lagi kita pergi dekat tapak event tu. Kita tengok suasana dekat sana. So tunggu nak keluar saat ni. Penuh. Tu. Alright. Kita gerak. Ni dia geng. Dia hak alui ya. Nampak banding dengan Hali. Sekejap kita keluar ni. Dia penuh. Wow, lawa-lawa geng. Okey, saya kita keluar. Hak duk tunggu dulu. Jangan duk pergi mana lagi. Saya kita keluar. Jom kita gerak ke tapak event 15 km 28 minit dari hotel. Aku dah sampai di tapak event lah. So duduk tempat parking ni. Jom kita masuk pergi tengok suasana dekat dalam. Cuma aku tak boleh nak cakap kat dalam lah sebab tengah ada konsert. Takut kena copyright nanti. So aku tunjuk suasana je lah. Aku ambil video sikit dan tunjuk suasana dekat bawah. Lepas tu kita pergi tengok booth Petronas sekali. Nak masuk ni ada bayaran lah 200 baht. Ni dah. Dia punya tiket dah 200 baht. Okey, jom kita masuk pergi tengok suasana kat dalam. You know, tiket beli dah. Ni pakai gelang-gelang. Okey geng, habis. So jom lepas ni aku nak balik ke hotel lah. Habis.
Habis Phuket by week. Habis dah. Okey, jom kita balik ke hotel. Lepas tu esok ada dinner. Okey, ada dinner dekat hotel. Dan hari satu lagi tu baru tolak balik ke Perlis. Program dia macam tu lah. Jom balik hotel dan kita jumpa esok malam. Esok malam ada dinner. Okey, bye bye Phuket by week. Okey geng, selamat petang dari Phuket. So hari ketiga aku berada di Phuket lah. Lah ni pukul 6.49 petang. Malam ni aku ada dinner dengan grup Petronas, Hali dengan Arzek dekat Dewan makan dekat hotel ni lah. So hari ni tak buat apa langsung geng. Tidur, bangun, makan. Tidur, bangun, makan. Dan lah ni dah pukul 6 lebih dah. Memang tak pergi mana langsung sebab kat depan hotel ni pun dia duk main ayam. Ada perayaan Songkran depan hotel ni. Dan di Bangla Road tu pun memang meriah. Memang sepanjang jalan lah dia main ayam. So memang aku tak pergi mana langsung hari ni. Aku duk tunggu nak pergi dinner ya sekejap lagi. Pukul 7.30. So lah ni 6 lebih. Dan sekejap lagi dalam pukul 7 suku macam tu kita turun pergi dekat Dewan. Dan Petronas ada nak perkenalkan dua produk untuk malam ni. Minyak enjin untuk Hali dan juga tuti untuk RZ. So kita tengok sekejap produk mereka macam mana. Yang tu ya aktiviti untuk hari ini. Dan siang tadi memang tak buat apa langsung. Malam sekejap lagi kita pergi dinner. Okey, kita tengok produk sekejap lagi noh. Dan ni baju daripada Petronas untuk Phuket by week. Lawa kan? Kala hitam. Okey, kita jumpa sekejap lagi. Pukul 7 suku. Okey geng, jom kita pergi dinner. Kau dengar bunyi tu. Dia. Oh, meriah geng kat depan. Okey tu aku tak mau nak keluar. Mau keluar ni basah. Okey, jom kita pergi Dewan. Jumpa terus kat Dewan makan. Okey geng, bukannya 2 produk lah tapi ada 4 produk. 2 produk untuk Hali dan juga 2 produk lagi untuk RZ lah, tuti. So kita tengok ni. Yang RZ punya T900 dan juga T500 tuti untuk RZ. Untuk Hali pula, okay, dia ada F900HD 20, 50 dan juga F900HD 10, 60. Ni. So ada 4 produk lah semua noh. Petronas Sprinter. Aku main duduk kat belakang ni lah sebab kat depan tu depa duk Depa duk guna pentas tu. Jadi kalau aku nak review kat sana tu memang agak bising sikit lah. So aku main duduk kat belakang ni. So tahniah RZ dan juga Harley Davidson. Okey, jom. Habis dah kita punya dinner malam ni. Dan esok aku nak gerak balik ke Perlis lah. Dan esok mungkin aku akan bertolak waktu pagi lah. Dan aku akan keluar ikut sempadan Padang Besar. Tak tahu lagi nak sampai pukul berapa. Dan perbelanjaan minyak tak tahu lagi berapa duit. Okay, akan telan minyak. So kita tengok lah esok macam mana. Harap-harap tak hujan geng. Esok sebab masa main ni memang hujan. Dari Terang, Pangau, Krabi, Phuket pun hujan. So harap-harap time balik nanti tak hujan lah. Untuk malam ni tak ada apa lah. Dan kita jumpa esok pagi. Okay, kita bertolak balik ke Perlis. Okay, bye-bye.
Okey geng, selamat pagi dan hari keempat aku berada di Thailand lah. So lah ni dah pukul 6.57, dekat pukul 7 lah. Aku nak gerak balik ke Perlis hari ni dan baru lepas breakfast lah tadi. Breakfast, lepas tu main check out dan nak gerak balik. Tak tahu pukul berapa kita akan sampai di sana. Okey, jarak dari sini ke rumah dalam aku tak check lagi. Okey dah. 461 km ambil masa. Kalau Google Map 8 jam lebih lah. Pimai-pimai berhenti isi minyak, makan apa semua, rehat kan. 2 jam juga lah perjalanan. Okey, jom kita gerak. Nanti kita tengok pukul berapa aku akan sampai di sana dan berapa duit ni akan telan minyak pada trip balik ni. Okey, jom kita gerak. Oh, view pagi memang cantik kan. Tepi laut ni. Untuk siapa yang nak balik ke sebelah Pangga, okey, dia ada 2 jalan lah untuk nak balik ke sana. Satu jalan bandar dan juga satu lagi jalan pantai macam aku duduk lalu ni. Kalau aku akan pilih jalan ikut pantai lah. Boleh tengok pemandangan kat pantai ni lagi lawa banding dengan sangkut jam dekat bandar kan. Lebih baik sangkut jam tepi laut ni lah, lagi lawa. Lalu kau ni memang banyak resort kan. Resort yang 4 bintang, 5 bintang lah. Kalau atas bukit ni pun ada resort juga. Dan tepi laut ni pun dia ada satu kafe yang tengah duk viral lah ni. Kafe Phuket Viewpoint kot. Kalau tak silap nama lah. Nanti aku naik lah kalau silap nama. Untuk trip balik ni aku tak singgah. Okey, kita terus destinasi kita boleh. Tempatan Salase. Bye bye Phuket. Pukul 8.20 aku dah masuk Pangga. Sembilan 40 Krabi. Okey geng, aku tukar plan. Aku tak balik ikut sempadan Padang Besar, tapi aku akan balik ikut sempadan Satun, Wang Kelian. 220 km berbaki. Sebelah suku dah masuk terang. Okey geng, isi minyak dah. Sambung perjalanan. Sehingga 7E dekat PTT. Aku masih lagi dekat terang lah. So ni beli apa? Kebab dekat 7E dengan espresso ice dekat Cafe Amazon. So makan ni, lepas tu kita sambung perjalanan. Ada lagi dalam 155 km lagi, dalam 2 jam, 3 jam lah kata. 3 jam lagi sampai di sempadan. Sempadan bukan rumah aku. Rumah aku ni dalam 20 ke 30 km lagi dari sempadan tu. Cuaca elok ni, hangat padu punya cuaca. Tak boleh buat bincang hangat aku ni. Tapi okey, baik daripada hujan lah. Kalau hujan ni nak kena wanti kan. Tapi kalau panas macam ni okey lagi. Kita boleh sambung perjalanan. Cuma kesian kat hak lah, dia hangat enjin kan. Okey, jom makan dulu. Saya kita sambung perjalanan. Okey geng, jom kita sambung perjalanan. Jadi ada seorang budak tu dekat 7E, dekat PTT yang aku singgah makan tu kan. Okey, dia main dengan ayah dia kot. Lepas tu dia berhenti depan 7E. Aku masa tu aku turun nak beli ni lah, nak beli makanan lah. Lepas tu dia ambil gambar. Dia ambil gambar motor aku, ambil gambar stiker kan, stiker konvlog kat belakang box aku ni. Lepas tu dia DM aku kat Facebook. Dia kata dia jumpa aku dekat 7E, lepas tu dia nak minta stiker. Aku masa tu aku tak perasan, kata ada chat masuk kan. Lepas dah beli barang apa semua, aku pergi lepak kat Cafe Amazon dan aku baca chat dia. Alah sayang weh, aku chat dia balik lah. Aku tanya dia balik ada kat mana, main kat aku kan. Nanti aku bagi stiker. Dia kata dia dah keluar daripada PTT tu dah, dia nak pergi air terjun. Kalau dia tegur aku boleh terus bagi stiker lah dekat dia. Tapi tak apa, nanti kalau aku lalu kat ni pula aku akan singgah dan bagi kat dia. Sebab dia kata rumah dia dekat dengan kawasan PTT tu lah. Nanti aku kontak dia, aku akan bagi kat dia.
Pukul 1.30 dah masuk Satun. Ada lagi 106 km sampai di sempadan Wang Pracan. Hangat geng oi. Dah ambil seorang sikit, pahang dia. Oh, hangat lek-lek. Okey kan, sampai Padang, settle dokumen lu. Akhirnya sampai Malaysia. Okey, lah ni aku ada di ni lah Wang Kelian, sempadan Wang Kelian duk belah ni, dan aku berhenti dekat bangunan warna-warni ni. Okey, untuk jarak keseluruhan pada trip kali ni 995 km pergi dan balik, dan hak telan minyak 690 baht. Dan aku nak ucapkan terima kasih kepada Petronas Pintar yang sponsor aku pada trip kali ni lah pergi dan balik. Dan juga aku nak terima kasih kepada hampa semua yang sudi tengok video aku sampai habis. Teruskan support Komblok. Okey, so tak ada apa dah untuk trip kali ni. Semoga kita bertemu lagi di trip akan datang. Okey, bye bye.